Zaman dulu berlaku tuan lembu, perebah lembu untuk buat kenduri kahwin anak. Lalu dia tawarkan siapa-siapa yang nak selit niat buat ngekah anak, majlis itu seperti biasalah. Ada yang beri duit, hadiah dan lain-lain. Dekat dikira jadi sah ngekah, tupang nama tu, mohon penjelasan. Baik. Dia kata zaman dulu, tuan lembu dia sembelih lembu dia untuk buat kenduri. Okey, nak jamu kenduri lah. Lepas sembelih tu, siapa-siapa yang niat nak ngekah, boleh niat ngekah. Ambil daging, dia niat ngekah, daging tu dia buat kenduri kat rumah dia dah. Jadi kan daging ngekah kan orang buat gula, bagi makan orang. Jadi siapa-siapa nak niat ngekah, niat je. Faham? Hamba sembelih dah lembu, lembu tu hamba nak jamu anak hamba nikah. Dah boleh gitu. Faham tak lagi? Sebab ingat yang bolehnya begini, atas seekor lembu ada niat yang berlainan. Dalam mazhab Syafi'i boleh. Contoh 7 bahagian. 4 bahagian orang nak buat kenduri, 3 bahagian orang nak ngekah. Itu sah. Faham tak lagi? Sebelum sembelih. Lepas sembelih diagihkan 7 bahagian. 3 bahagian untuk orang akikah. Dia ambil hak dia. Faham tak lagi? Ada pun hak kita 4 bahagian tadi untuk kita kenduri, pokoknya harus. Atau 3 bahagian akikah, 4 bahagian korban. Sah. Ni dah, dia sembelih lembu dah macam biasa sembelih. Lepas sembelih dia kata siapa-siapa nak niat ngekah anak boleh Dah lembu mana? Lembu dia masuk makan ke dia. Faham lagi? Jadi dia nak untung hala ke dia. Faham tak lagi? Dah. Kerana lepas sembelih orang tak berniat. Orang berniat sebelum sembelih. Faham tak lagi? Lepas tu kena ada 2. Pertama, niat beli lembu, akad jual beli. Yang kedua, niat akikah. Kemudian bila kita tak sembelih dengan tangan kita sendiri, kita wakilkan orang sembelih. Itu cara dia. Nah.